Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sejahtera bertemu lagi saya Zaza. Jadi Zaza berada di sini lagi, iaitu di Sarawak. Okey. Jadi Kak Zaza, apa yang kami nak makan hari ni? Di sini, adakah mencari nasi lemak lagi? Jom. Okey, husband adalah peminat di sini. Okey, antara yang ada. Makanan-makanan ini nak nampak banyak. Assalamualaikum Kak. Buka daripada ke bawah. Hari apa cuti? Sabtu Ahad. Oh, hari adalah hari waktu cuti umum. Cuti umum lah. Maksudnya cuti panjang sikit. Buka atau tutup? Kalau cuti umum jatuh hari pertama ada 3 Isnin sampai mana insya-Allah buka. Oh, Kalau jatuh hari Sabtu Ahad tu kita tak buka. Oh, okey. Apa yang istimewa? Ini. Ini daging. Daging masak ikan manis ni memang special gift lah. Memang ni Sarawak tu. Oh, akak asal daripada Sarawak ke? Saya Sarawak. Oh, okey. Patutlah cantik seperti ini. Alhamdulillah. Terima kasih. Orang-orang Sarawak di sana. Harga berapa patutkan? Harga ikutlah kalau ambil ayam, ambil ayam. Ah. Kalau sikit, masih sikit. Okey, tapi tempat ni iaitu nasi lemak Sarawak ni adalah tempat yang viral. Viral jugalah, ramai orang tahu yang di sini menjual nasi lemak Sarawak yang sedap. Ada berbagai jenis lauk. Okeylah. Macam kami. Okey. Okey, terima kasih Kak. Terima kasih. Okey. Terima Okey. Macam kami. Hari ni kami makan nasi lemaknya yang berlaukkan macam Zaza suka yang goreng dia besar. Okey. Abang kat sini kalau abang suka makan apa? Semua dah rasa. Semua dia suka. Semua dia rasa, semua dia suka. Dia berminat daripada dulu nasi lemak Sarawak. Tak lupa gol tu apa? Oh, Bola. bola tu. Fish ball. Macam fish ball. Dekat sini pun macam-macam air dia. Macam hari ni Zaza minta air soda. Okey. Lebih kurang sama dengan warna pakaian. Sebab dia tak ada blue. Kalau kita bubuh blue soda, jadi warna biru. Okeylah. Kami nak berjabur sera dahulu di sini. Kita jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa terus subscribe, like, share, komen YouTube kami. Kita tak selalu. Dan yang pastinya mereka juga sentiasa menyiarkan semula kami punya YouTube dan TikTok. Alhamdulillah. Okeylah, kita jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa terus subscribe, like, share, komen YouTube kami. Kita tak selalu.